Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومستغن إلهي النساء. Tengok muka surat 1 bait yang ke-15. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa mustaghnin ilahi an-nisa wa auladin inasin aw rijalin. Dan maha kaya Tuhanku. Asalnya ilahi mustaghnin. Asalnya Tuhanku maha kaya. Apa maha kaya? Tak ada di Tuhan. Tak ada di Allah, dan Tuhan tak bergantung, Tuhan tak berkehendak, dan memang tak ada dekat Tuhan. Apa dia tak ada? An-nisa'in, daripada isteri-isteri. Tuhan tidak ada isteri. Di mana yang didakwa oleh golongan Nasara yang mengatakan Maryam itu isteri Allah. Isa itu anak Allah. Mattakhadha sahibatan wala walada. Mattakhadha sahibah. Allah tidak ambil peneman perempuan. Maksud nisa ni perempuan, sama ada isteri ataupun hamba-hamba, mamlukat, zaujat, mamlukat, peneman-peneman, gundik-gundik. Tuhan tak perlu. Mattakhadha sahibatan wala walada. Tuhan tidak mengambil sahibah, perempuan dan anak. Tuhan tidak ada isteri, tidak ada hamba perempuan, tidak ada gundik, tidak ada siapa, dan tidak ada anak. Ini kata Syekh, wa mustaghnin ilahi an nisa'in wa auladin inasin aw rijalin. Dan maha kaya Tuhanku daripada isteri-isteri. Ini Tuhanku maha kaya, tak perlu kepada isteri-isteri. Dan anak-anak, tak perlu kepada anak, sama ada perempuan atau lelaki. Jadi Tok Syekh dia cakap semua isyarat-isyarat. Bila dikatakan Allah ni tidak ada anak lelaki, maka nak menolak golongan Nasara. Mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Dan bila Syekh kata sama ada anak lelaki atau perempuan, nak menolak golongan musyrikun yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Al-malaikatu banatullah.
Dan mereka mengatakan innallaha salisu salasah. Allah yang ketiga daripada tiga Tuhan. Mana? Tuhan God, Tuhan Mary, Tuhan Yesus. Dan golongan Yahudi mengatakan Uzair bin Allah. Uzair itu anak Allah. Sebab tu Allah tolak semua ini. Allah kata lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah yang lam yalid. Allah tidak beranak. Dia tidak beranak, tidak ada anak. Walam yulad, dan dia tidak diperanak. Dia tidak ada bapa dan ibu. Dia tidak ada anak dan cucu. Sebab apa? Dia bukan manusia. Dia bukan jisim macam kita. Dan dia bukan manusia. Dia bukan binatang. Dia bukan pokok. Sedangkan ada makhluk Allah yang kita tidak nisbahkan anak, sama ada anak lelaki dan perempuan, dan kita tidak nisbahkan. Jadi sedangkan ada di antara makhluk Allah yang banyak ni, yang kita tidak nisbahkan isteri kepada mereka, yang kita tidak nisbahkan anak kepada mereka. Mana? Pokok. Pokok ada isteri. Pokok ada suami. Batu. Ada kita kata batu ada anak. Pokok bagi tak panggil anak. Ketika kecil kita panggil anak pokok. Tapi ketika besar tak ada, kita tak panggil. Ini bapa pokok, ni anak pokok. Sedangkan ada makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, yang kita tidak nisbahkan isteri dan anak. Maka apatah Allah yang mencipta benda-benda ni. Dia bila akal kita membayangkan Allah ni manusia, kita membayangkan dia itu jisim bertokor macam kita ni. Maka otak kita akan rosak. Otak kita akan memikir siapa isteri Tuhan. Faham? Lepas tu kita jangan jadi perangai Yahud dan Nasara. Kadang-kadang kita terbawa dengan perangai Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara, mereka set Allah tu macam manusia. Macam kita. Oleh kerana itu mereka akan memikir anak siapa anak Tuhan, siapa bapa Tuhan. Maka mereka ciptalah anak Tuhan dan mereka ciptalah bapa Tuhan. Tapi mereka nak cari taklih bapa Tuhan, maka mereka jadikan Isa itu Tuhan dan bapa Isa itu ialah God, Allah. Bila kepala otak kita ni bila rosak, dia akan memikir dekat Tuhan macam ada, seperti mana ada kepada sifat manusia. Faham? Kita kena bersihkan otak kita. Sebab tu golongan kafir, mereka membayangkan Tuhan mereka macam mereka. Sebab apa? Otak mereka tu manusia. Golongan, nak sebut payah tapi derah ni. Golongan kita tengok Tuhan-Tuhan masing-masing. Tuhan-Tuhan masing-masing. Mereka cipta Tuhan tu macam manusia. Sebab mereka dan muka macam mereka. Mewakili muka mereka. Yang ni muka macam mereka. Dan manusia macam mereka. Sebab apa? Yang membayangkan Tuhan mereka tu ialah otak mereka. Otak mereka manusia. Kalau kambing, dia boleh mikir macam manusia, maka dia akan buat cipta Tuhan macam kambing. Sebab dia kambing. Dia kan kambing. Sebab tu sampai Nabi Isa, Yesus tu, di antara, saya sebut Nasara lah, senang. Nak sebut nama betul jadi takut ni. Nasara Arab dia ada Nasara. Dan orang putih, Nasara orang putih ada. Yesus Nasara Arab dengan orang putih tak sama. Sampai bergaduh. Yesus Arab muka Arab, Yesus Nasara muka Nasara. Yesus orang putih muka orang putih. Senang je cakap. Sebab apa?
Kenapa Yesus tu muka Nasara, muka Arab? Sebab mereka yang mencipta Yesus itu ialah Arab. Arab. Begitulah kalau tuan-tuan tengok ni sensitif sih kita nak sebut ni. Kan Ca ya nun alif, ha ya nun dalwa. Macam mana Tuhan mereka? Macam mereka. Tidak, macam apa? Macam apa? Macam apa? Sebab apa? Otak mereka yang cipta Tuhan mereka. Lepas tu Allah, dia bukan Melayu. Lepas tu kita nak tanya, Tuhan kamu yang muka macam kamu ni, Tuhan kamu saya ke Tuhan Melayu yang lain? Tuhan semualah. Kenapa muka macam kamu? Kan? Kita tanya, kenapa muka macam kamu? Kalau Tuhan disebut Tuhan kamu, dia mesti Tuhan seluruh alam. Tak Tuhan kami saja, kalau Tuhan kamu saja tak ada hal lah. Tak, dia akan kata, ya Tuhan yang cipta semua. Tapi kenapa muka macam kamu? Patutnya Tuhan kamu, dia mewakili semua muka. Dia kena mewakili semua. Dia ada muka Siam, dia ada muka ni, dia ada muka nu, kan? Dan Tuhan kamu tidak boleh, dia cipta pokok tak? Dia cipta pokok semualah. Kenapa muka dia macam manusia, tak muka macam pokok? Sebab dalam pokok tu makhluk dia. Kalau pokok boleh fikir macam manusia, maka pokok akan cipta Tuhan macam pokok. Faham tak? Saya sebut ni. Dia akan cipta Tuhan mereka pokok juga. Dia akan bayangkan Tuhan dia berimbun, ada daun, batang pokok. Sebab tu Allah, dia bukan manusia. Dia bukan pokok, dia bukan kayu, dia bukan emas, dia bukan tembaga, dan dia bukan batu, dan dia bukan pasir, dia bukan kayu. Laisa kamislihi syai'. Dia tak semacam satu. Khalas. Dia tak semacam sesuatu pun. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jangan kita bayangkan Tuhan naik turun, Tuhan ni ada tangan, ada rupa, ada kaki. Itu Al-Quran. Al-Quran dia kata wajah, dia tak kata tangan. Dia kata yak, dia tak kata tangan. Tangan tu kamu yang kata. Tuhan tak kata yak tu tangan. Tak ada sahabat yang mengatakan yak itu tangan al-a'dha. Al-a'dha. Al-maklumah, tak ada. Cuma Allah guna lapas-lapas tu, dia nak terang kepada kita. Sebab bila dia cakap dengan kita, dia cakap dengan bahasa kita bercakap. Bila dia nak beritahu kata, dia mula dia katakan, wajah Tuhan yang mulia, wajah. Dia panggil, musyakalah dia panggil. Ini saya selalu teranglah ni. Jadi Tuhan tidak ada anak. Sama ada lelaki atau perempuan. Dan golongan ini, golongan musyrikin, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman inasa. Wa ja'alul malaikata, mereka menjadikan malaikat itu, yang mana alladzina hum, malaikat ini, malaikat ini ibadur rahman, merupakan hamba Allah, makhluk Allah, inasa, anak perempuan. Mereka kata malaikat ni anak perempuan Tuhan. Dan Allah menolak golongan yang mengatakan Maryam dan Isa itu Tuhan. Allah tolak dalam Quran. Allah kata apa? Wa ummuhu siddiqah. Ni, mal Masih ibnu Maryam, tidaklah Masih anak Maryam illa rasul, mereka rasul, utusan aku, bukan anak aku, utusan aku, macam nabi-nabi yang lain. Qad khalat min qablihi rusul, telah terdahulu rasul-rasul yang sebelum dia. Mana Isa tu rasul, semacam mana rasul-rasul yang sebelum dia, bukan anakku. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya perempuan yang benar. Allah tolak apa? Kana yakulani ta'am. Allah kata dua-dua ni makan. Apa kena mengenang Tuhan nak tolak Isa dan Maryam ni Tuhan, Allah sebut makan? Sebab Tuhan tak makan. Kana yakulani ta'am. Dua-dua ni makan. Bila makan, dia berhajat kepada makan. Bila berhajat kepada makan, Tuhan ni kalau satu, kalau dia mengaku dia berhajat, kalau dia mengaku dia Tuhan, tapi dia berhajat, mana dia perlu kepada makan, perlu kepada minum, perlu kepada tidur, maka dia bukan Tuhan.
Tuhan dia ada sifat istighna, iftikar. Tuhan ni kaya daripada yang lain dan yang lain semua berhajat dekat dia. Kalau Tuhan dia makan, itu bukan Tuhan. Sebab apa? Dia bergantung kepada makanan. Kalau dia tak makan, dia lapar. Kalau dia tak makan, dia mati. Lepas tu ayah Pin ketika mereka tangkap dia, tangkap di Thailand. Dekat Golok Sepadan, duduk makan roti canai. Roti canai kat kedai Golok. Sebelah Golok. Nala duduk makan kopi tarik dengan roti canai. Tuhan duduk makan kopi, duduk minum teh tarik dengan roti canai. Kalau roti canai tu boleh cakap, Tuhan hang makan aku tu. Kalau tak makan boleh tak? Tu. Agak-agak hang lapar lagi tak makan aku. Oh, lapar dah. Tuhan kepada mau. Dan bila makan dia akan jadi apa? Dia berak. Takkan Tuhan berak? Kan? Takkan Tuhan berak? Bila dia minum dia apa? Dia kencing. Takkan Tuhan kencing? Lepas tu Allah kata, kana yakulanit ta'am. Tinggi bahasa tu. Perlu kita guna. Dua-dua ni makan. Apa kena mengenal dia Tuhan nak makan? Mikir sini ya. Kana yakulani ta'am. Dua-dua ni makan. Mikir sini. Allah nak tolak kata Isa dan Maryam ni Tuhan. Kana yakulani ta'am. Dua ni makan. Kalau orang cerdik, dia boleh fikir lah. Apa makna yakulani ta'am? Yahtajani. Dua-dua ini perlu kepada makan. Dan bila makan, perlu kepada keluarnya makanan itu balik. Mana? Kencing dan biak qada hajat. Jadi pegang. Kul wallahu ahad. Allahu samad. Dan jadi walam yakul kufuwan. Dia kalau kita, sebab tu ulama dia tekan dengan jisim. Kalau Tuhan ni bukan jisim, kalah. Dia kalau jisim, dia mesti ada teman. Okey, ini kalau jisim. Ini teman dia. Kalau jisim, dia kiri. Kalau dia ini, dia atas. Begini, dia bawah. Kalau dia berjisim. Dan kalau berjisim macam kita, dia manusia. Dia ada mesti anak. Dan dia mesti anak. Dan dia mesti bapa. Dan dia mesti suami. Kalau perempuan, dia mesti anak, dia mesti isteri. Sebab apa? Berjisim. Tapi kalau tak berjisim, nak kata apa? Nak kata laki tak boleh. Perempuan tak boleh. Nak kata ada bini pun tak boleh. Nak kata ada laki pun tak boleh. Bila kita nampak sesuatu benda, kita akan boleh hukum. Tapi kalau Tuhan ni, dia bukan jisim. Orang tani kata, bukan jenis bertokor. Orang kata bertokor. Saya tak pasti nak beri terjemah bertokor ni. Bertokor ni maknanya dia ada diri dia. Kalau walaupun kuman kalau kita tak kantar, kita nampak dia duduk berlari. Itu bertokor. Walaupun kecil. Tuhan ni dia tak bertokor. Bukan dia tak ada, dia tak bertokor. Dia bukan alam ghaib. Dia tu ghaib, tapi bukan alam ghaib. Ghaib. Dia tak apa? Dia bukan jisim. Dia tidak ada dimensi. Tidak ada unsur panjang, unsur lebar dan unsur tebal. Tidak ada ard, tidak ada tul, tidak ada umuk. Itu ilmu makulat. Jadi Allah ni kalau tak jisim, dia tak ada mikir dah atas, bawah, tangan, kaki, isteri, anak. Senang. Itu yang guru tekan. Tuhan ni tak berjisim. Jisim tu penting. Kalau ni dia jisim, maka duduklah atas ini. Sebab dia jisim. Maka duduklah sebelah ini. Kanan, kiri, atas, bawah. Kalau dia ni tak ada, nak kata mana? Nak kata apa? Tahu. Allah macam tu lah. Lepas tu pok tu tuduh. Guru ni duk mengajar kata Tuhan ni tak ada. Beritahu senang kata Tuhan tak ada. Siapa duk kata macam tu? Oh, siap-siap tak nampak tu tak ada. Kaedah kamu tak betul kaedah kamu. Ni dalam ni. Kalium, natrium, magnesium dalam ni. Ada tak? Ada. Kalau tak ada macam mana? Okey, nampak tak? Tak nampak. Dalam diri kamu, insulin. Dalam badan kita pun ada benda-benda tu. Zinc. Tu. Apa lagi? Macam-macam benda dalam badan kita. Kita tak nampak. Dan kita dulu tak pernah tahu. Sekarang kita keluar benda-benda ni. Tapi benda tu ada. Tapi ada tu nampak tak?
Jangan kita, oh kalau itu Tuhan tak ada. Itu bodoh dia panggil. Kan? Oh kalau itu Tuhan tak ada. Itu bodoh. Bodoh itu orang panggil. Oh kalau itu Tuhan tak ada. Bodoh dia panggil. Kata bodoh marah. Oh kalau itu Tuhan tak ada lah. Oh itu bodoh. Tak semestinya benda tu ada, dia dapat dilihat. Ni, tuan-tuan tengok ayat mineral dia macam-macam ada dah ni. Kan? Ada tak? Tak ada, tak nampak. Tapi ada. Tapi nampak, dapat lihat, tak lihat. Akal kita. Akal kita ada tak? Bertanya dia, mu ada akal tak? Ada. Mana dia? Tak ada. Hang tak ada akal lah. Nampak tak? Tak nampak. Hang tak ada akal. Bila kamu pakai kaedah, bila ada, mesti dapat dilihat. Maka akal kamu ada ke tak ada? Ada. Ada tak? Ada. Mana dapat dilihat tak? Tak ada. Tak ada akal. Tak ada akal. Kata bodoh marah. Jadi kaza an kulli zi aunin wa nasrin taparrada zul jalali wa zul ma'ali. Dan begitu juga, mana juga, jadi mana dia terkaya, tak berhajat daripada isteri dan anak-anak, lelaki dan perempuan. Maha kaya ia daripada tiap-tiap penolong. Tuhan tidak ada pembantu. Penolong, wanasrin dan pembantu. Taparrada zul jalali, tunggallah Tuhan yang mempunyai keagungan, yang mempunyai kebesaran, wa zul ma'ali, dan yang mempunyai ketinggian, tinggi darajat. Keagungan dan tinggi darajat. Seperti mana Tuhan ni maha kaya. Tuhan ni tak maha kaya daripada isteri dan anak. Maha kaya juga daripada yang membantu dia, yang menolong. Sebab tu Tuhan dia tak, bila oleh kerana dia tak jisim, maka kita tak nak mikir nak letak siapa yang jaga dia. Tapi bila kata Tuhan ni dia ada setongkol macam ni, jisim, maka kena ada yang jaga dia. Adalah sekeliling dia gajah. Ada rimau. Tuhan duduk atas rimau. Rimau tolong dia. Sebab dia jisim. Kalau tak jisim, tak apa nak jaga. Apa nak jisim? Jisim cukup penting. Bila dia berjisim, kena ada gajah. Ada rimau pula. Nak beritahu kata hebatnya Tuhan, sampai ada rimau 5 ekor, ada singa, ada gajah duduk di atas. Maknanya apa? Tuhan ni perlu kepada penjagaan dan diawasi oleh singa dan rimau-rimau je. Mereka ni lah aun pembantu dan penolong Tuhan. Maka Tuhan bukan berhajat kepada aun, tidak berhajat kepada apa lagi? Nasr. Siapa boleh tolong dia? Hebat, Allah Ta'ala ni hebat. Tuhan kita dan Tuhan sekalian makhluk. Allah tidak, siapa akal boleh bayang dia. Akal tidak boleh mengimajinasikan Tuhan. Sebab apa? Sebab akal itu Tuhan yang cipta. Kalau akal ni Tuhan cipta, maka dia tidak boleh mencipta Tuhan. Kenapa orang kafir? Sebab akal mereka mencipta Tuhan mereka. Mereka lokeh, mereka bayang. Sebenarnya akal tak boleh mencipta. Akal itu apa ni? Kepala otak mereka. Tu orang kepala otak hang. Itu asal kepala otak hang. Apa? Ikut kepala otak hang. Ikut kepala otak dia, macam tu lah. Kita ada. Akal ni tidak boleh mencipta Tuhan. Selagi mana akal itu dia mencipta Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Sebab apa? Dia tak mampu mencipta Tuhan dia. Dia tak mampu untuk membayang dan imajinasikan Tuhannya. Kenapa akal kita tak boleh membayang? Dan selagi boleh dibayang, maka itu bukan Tuhan. Sehingga akal tidak boleh nak membayangkan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia makhluk bagi Tuhan. Sebab itulah Allah, kita tak tahu dia lagu mana. Cuma kita pegang laisa kamislihi syai'. Allah tak sesuatu. Ini akidah yang sebenar. Jangan kita jadikan macam pok tu. Tuhan duduk atas. Duduk atas lari merata. Saat duduk atas arah, tak duduk atas arah kata sebentar kata arah, atas lagi.
Dulu arah macam ni. Lepas sekarang atas lagi berarah. Dia faham atas tu atas cung naik ke atas. Kalau atas cung naik ke atas tu, mana orang duduk Gunung Everest lebih dekat dengan Tuhan. Yang duduk Gunung Everest lebih dekat dengan Tuhan daripada kita yang duduk di bawah. Sedangkan Nabi Muhammad duduk di bawah. Nabi Muhammad ketika dia duduk di bawah. Dan malaikat duduk di atas. Adakah malaikat lebih dekat dengan Allah daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lebih dekat pada Allah. Garang petang ni. Sebab nanti kita nak cuti. Adakah ketika Nabi Muhammad duduk ada tu, malaikat yang duduk di atas dengan Nabi yang duduk di bawah, malaikat lebih dekat daripada Allah dengan Nabi? Tak ada. Sebab mereka bayang Allah duduk atas, cung duduk atas macam tu. Buat macam roket, cung naik atas. Atas ni tertinggi. Tak tahu. Atas ni, sini buat atas. Sini kita tengok bawah. Nampak atas. Atas. Sana atas. Bumi yang duk ada ni, sini nampak atas. Sini nampak atas. Sini nampak atas. Kita ni bukan duduk atas betul. Bumi kita yang bulat, kita berduduk atas. Kita duduk tepi-tepi ni. Kita duduk tepi. Hak duduk bawah pada. Tapi hak duduk bawah, dia tengok ke bawah. Dia tengok ke atas. Itu atas. Dia tengok atas. Hak depa yang duduk di tepi ni, kita duduk tepi ni. Ni. Kita tengok lagi atas. Depa duduk di atas ni, atas juga dia nampak. Semua atas. Itu atas. Bukan atas lawan dia bawah. Bukan atas lawan bawah. Tertinggi. Macam kita. Tinggi melayut nampak. Nampak tinggi. Dia nampak tinggi. Nampak. Itu atas. Dia bukan atas. Cung macam itu. Aku nak buat passion tu. Bukan atas. Cung naik itu macam roket. Apa ni? Jadi kita pun nak jipau tu. Sebab tu apa? Sebab tu Firaun dia nak bunuh Tuhan. Dia buat piramid dan dia buat satu, tapi bangunan tu dah runtuh. Dia buat satu bangunan. Sebab apa orang tanya dah? Aku nak bunuh Tuhan Musa. Dia nak bunuh. Dia bayang Tuhan Musa duduk di atas langit. Lepas tu dia buat satu bangunan yang tinggi. Bangunan tu kalau ada tinggi pada piramid ni. Tapi runtuh dah kot. Dia buat tu apa? La'alli, mudah-mudahan aku dapat bunuh Tuhan Musa. Mana dia duduk bayang Tuhan duduk cum macam roket. Jadi kita pun nak jadi macam Firaun. Biar mereka duk hantam aku teruk sangat ni. Kan? Mereka duk hantam aku macam aku hantam dia. Biar jadi macam lilin. Biar aku terbakar. Biar apa nak kata-kata. Saya lain tak kisah lah. Dulu saya tak bagi. Dulu saya tak bagi rakam-rakam. Lain buat rakam-rakam. Apa nak kata aku kata. Biar aku jadi lilin. Biar terbakar aku panah. Asalkan manusia faham. Kalau saya cerita macam Tuhan bukan jisim, tuan-tuan faham. Tak mikir lah. Bini kang atas bawah kanan kita, tak mikir lah. Tuhan ada tapi tak dapat dilihat dan dia tidak ada dimensi. Dia tidak ada unsur jisim. Dia bukan jisim, dia bukan jirim dan dia bukan arat. Khalas. Bila atas, bila ada jisim, atas. Kanan, kiri, bawah. Sebab apa? Sebab dia jisim. Kalau dia tak jisim, nak kata apa? Ni. No. Atas bawah. Bukan tiang ni. Hak tak nampak ni. Atas bawah. Nak kata atas tidak ustaz. Tak nampak. Tu lah. Tu nak kata tu. Buat rasa pandai. Tapi dengan Tuhan tak erti lagi. Kadang-kadang kita semakin elok dah dengan Tuhan etikot rosak lagi. Allah. Itu tahid. Dengan Tuhan duk tak ikhlas lagi. Duk tak khusyuk lagi. Itu tak sah. Mengaji dah 3 ilmu ni. Ilmu yang pertama tahid. Lepas tu fiqh. Lepas tu kita lengkapkan dengan tasawuf. Baru dah sempurna ilmu kita. Tauhid pun tak nak kemah lagi. Kan? Dia nak kira ibadat. Tuhan yang disembah. Fiqh menyembah Tuhan. Tu. Tauhid mengenal Tuhan yang disembah. Tasawuf mengikhlaskan ibadat kita. Kalau kita tak kenal Tuhan kita sembah, sembah siapa? Sembah Allah. Sembah hak macam mana? Tuhan nak macam mana? Hak dia faham? Mana? Duduk atas langit ada tangan ada kaki, seperti gambaran turun, kemudian naik tak naik dah. Esok turun pula. Esok turun, tak naik tak ada. Hadis naik tak ada. Hadis turun tu ada, hadis naik tak ada. Duduk naik tu. Jadi banyak orang Tuhan ni. Tuhan ni banyak orang turun. Macam mana? Semacam mana Ultraman turun. Show turun. Man.
80-an dulu. Ultraman dan tak tahu tuhnya zaman saya Ultraman turun song. Ultraman zaman sekok. Dulu sekok ni Ultraman banyak lah ni. Dulu Ultraman sekok lah. Siapa yang dah Ultraman sekok tu tua lah tu. Macam saya ni. Nah, zaman tuan-tuan muda-muda ni Ultraman terror lah apa segala. Bini Ultraman lah ramai sangat. Kami dulu sekoknya Ultraman. Dia turun dari jong turun tu. Dan macam tu rupa. Syah. Bila naik tu syah. Naik. Bunyi syah. Tu dia nak pum pacak naik. Dia bayang Tuhan macam Ultraman. Turun main kau tu syah naik. Dah dulu kan. Siapa pasang dia tu. Dia nak naik tu syah. Bunyi tu. Dia syah naik atas. Maknanya Ultraman tempat dia di atas juga. Lepas tu Fir'aun nak bunuh Tuhan. Sebab apa? Aku nak bunuh Tuhan Musa. Sebab dia bayang Tuhan atas. Kita cuba nak hidupkan lagi pahaman Fir'aun. Tu dia faham tam aku tak tahu daripada dengar ni. Backpi. Allah ada insya-Allah. Teruk sangat. Dua ni teruk sangat ni. Lepas tu Imam Ghazali kata la tasih ibadat illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat melainkan selepas kenal Tuhan. Tak sah ibadat melainkan selepas kenal Tuhan yang disembah. Aku dapat idea dah. Tuhan atas tu macam Ultraman syah naik gitu. Bukan nak ni dah Ultraman. Syah dia naik gitu. Turun jing turun. Lawak lah. Tuhan bukan macam tu, bukan macam tu. Kami tak kata macam Ultraman. Memang hang tak kata macam Ultraman. Tapi hang macam Tuhan macam Ultraman dah. Ultraman dia turun dia naik. Hak ni hampa kata turun tak naik. Dalam hadis Tuhan turun setiap malam. Setiap malam. Dalam hadis kemudian naik tak ada. Jadi setiap malam turun. Jadi banyak ekor. Ekor dia Ultraman lah. Kita Tuhan tak ada ekor. Dia wajib ekor. Dia bukan seketui-seketui. Dia bukan bertokor. Faham bertokor ni? Dia bukan bertongkor. Faham je tu? Bertongkor apa ni Pak? Kalau kami belah Kedah, tongkor kayu. Dia tongkor ni. Ni tongkor ni. Ni tongkor botol. Tongkor kaca. Tongkor kitab. Tapi dia pergi khusus di tongkor kayu. Maknanya tongkor ni benar ada diri. Dia ada diri, dia ada dimensi tongkor. Tuhan, dia tak ada tongkor. Dia tak ada tokor. Tokor tu tongkol. Sini panggil tongkol. Kan? Kami panggil tongkoi. Tongkoi kayu. Kan? Sini tongkol kayu lah. Melaka macam mana? Tongkol. Tak ada. Melaka tak ada pasal tongkol. Tak tahulah. Kalau orang Tani Kelantan, tokor. Tuhan ni tak bertokor. Dia bunyi huduh tapi sedap. Kemah. Tuhan ni tak bertokor. Tak bertokor ni habis. Hang nak tak kantar stand pun tak nampak tak kantar. Dia bila benda ni dia ada di. Dia kecil pun kalau ada scan, dia, kalau ada kantar dia akan nampak. Tapi Allah scan tak nampak. Sebab apa? Dia tak ada tokor. Faham tak? Benda bila dia ada tokor, dia akan dapat dikesan. Dia akan dapat dikesan. Starlight kah, kantar kah, mana-mana teknologi. Canggih mikroskop tu, dia boleh tengok dalam tu sampai paling kecil. Sebab apa? Kenapa nampak? Sebab dia bertokor. Tapi Allah, dia tak ada bertokor. Gunalah alat teknologi yang paling canggih, 1000 kali canggih yang dia ada sekarang. Tak akan dapat tengok Allah. Sebab dia tak ada tokor. Dia tak bertokor. Abang cakap macam tu. Tuhan tak bertokor. Balik abang kat bini. Tuhan tak bertokor. Sudah tok laki ku. Jadi Kelantan pula tak bertokor. Gitu. Mu tahu tak Tuhan tak bertokor. Toko kitab kan? Dia faham toko tu. TOKO. Mengaji kena macam tu. Sampai macam tu dia kena rapat. Dia kena rapat macam tu. Yumitul khalqa qahran thumma yuhyi fayajzihim ala wafkil khisal. Yumitul khalqa qahran thumma yuhyi fayajzihim
ala wafqil khisal. Memati ia akan makhluk secara keras. Bukan dia mati kerah macam mana dah. Kerah ni mau tak mau kena mati. Bukan begitu. Kerah ni mau tak mau kamu kena mati. Lagu mana pun kamu kena mati. Bila sampai masa tok, kamu kena mati. Sampai masa Tuhan telah tetap, maka matilah kamu. Walaupun kamu duduk dalam peti besi dan sebagainya. Itu makna memati ia akan makhluk secara keras. Apa keras? Secara paksa. Mau tak mau kena mati. Kemudian ia menghidupkan. Ia menghidupkan. Dia yang menghidupkan. Dan membalas ia akan mereka menurut perkara yang dilakukan. Tuhan balas mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka lakukan itu baik, maka Allah balas baik. Kalau apa yang mereka lakukan itu jahat, maka Allah balas dengan jahat. Dia kitab ni, dia panggil kitab ni ala tariqati Maturidiyah. Dia berjalan atas jalan Maturidiyah. Maturidiyah ni dia tak cerita sifat, dia cerita nama. Macam ni dia kata Yumit, Yuhyi, Yumit, Mustaghnin. Ni semua dia duk tahu tentang sifat. Zul Jalal dia duk cerita tentang sifat salbiah. Zul Jalal tu sifat salbiah. Zul Ma'ali, sifat Ma'ani, itu Maturidi. Maturidi dia macam tu. Allah Mustaghnin, Allahu Ghaniyun, Allah Muhyi. Bila kata Allah ni Yuhyi, menghidup, mana apa? Allah ada hayat. Dan Allah yang memati. Allah alimun. Itu Maturidi dia pasal tu. Dia kata alimun mesti ada ilmu. Memati ia akan makhluk secara keras. Mau tak mau kena mati. Kemudian ia menghidupkan. Nah, ini nak menolak puak kafir yang mengatakan bila mati, matilah. Tak ada dah alam, tidak ada lah yaumul ba'as, tidak ada. Hari bangkit tak ada. Dan membalas ia akan mereka. Nak beritahu kata adanya hari pembalasan, adanya syurga dan neraka, adanya hisab. Dia membalas menurut perkara yang dilakukan. Ini berdasarkan benda-benda yang mereka buat. Kalau mereka buat baik, maka Allah balas baik. In kana khaira fa khair, in kana syarran fa syarr. Kalau benda tu jahat, maka jahatlah Tuhan balas. Li ahlil khairi jannatun wa nu'ma walil kuffari idrakun nakali. Li ahlil khair, bagi ahli kebaikan, bagi orang yang buat kebaikan, syurga. Bagi ahli kebaikan, bagi orang yang membuat kebaikan, syurga. Syurga ni kenapa disebut syurga? Martabat orang buat kebaikan tak sama. Bukan dengan satu syurga. Bermacam-macam syurga berdasarkan amalan yang mereka buat. Jadi ahli khair dia banyak, maka syurga ni. Ini khair dia kurang sikit, syurga. Maksud itu syurga. Dia tak kata jannah, satu syurga. Mana syurga berlain-lain. Dan nikmat, nikmat. Dan bagi orang kafir mendapat balasan seksa. Orang kafir dapat balasan seksa. Ini nak beritahu kata adanya syurga dan neraka dan adanya hari balasan. Itu. Kemudian kekalnya syurga dan neraka. Lagu mana nanti di bawah? Dia kata wala yafnal jahimu walal jinan wala ahluhuma ahlun tiqal.
dan tiada binasa neraka, dan tiada pula syurga. Syurga tak binasa. Bila Allah kata khalidina fiha, bila kata ahli syurga kekal dalam syurga, ahli neraka kekal dalam neraka. Macam mana ahli neraka nak kekal neraka kalau neraka tu tak kekal? Macam mana ahli syurga nak kekal dalam syurga kalau syurga tak kekal? Jadi nak kekalnya ahli syurga kena kekalnya syurga. Nak kekal ahli neraka kena kekal ahli neraka. Malaikat kata ulama neraka Jahannam. Ini pun ada kaul-kaul lah. Neraka Jahannam ni neraka tempat orang mukmin yang dirhaka Tuhan. Jadi bila dah habis semua dah habis selesai, yang keluar lewat tu paling jahat ni. Hak paling jahat nak mampu. Kan? Hak keluar lah tu paling jahat nak mampu. Bahasa kami nak mampu ni. Sedap pun nak mampu juga. Bukan tak jahat. Baik nak mampu, sedap nak mampu. Hak ni paling jahat nak mampu. Dia lah keluar. Bila dia ni keluar lah sekali, maka Allah jahannamkan Jahannam tu. Tu orang panggil, Jahannam pi lah. Mana pi lah? Jahannam dah. Itu asal cerita Jahannam. Kalau kami belah nu lah. Mana motor kamu? Ayo. Jahannam dah. Apa Jahannam? Habis tak ada apa, rosak. Mana bangsa depan rumah? Jahannam. Jahannam. Neraka Jahannam, dia akan Jahannam. Allah akan binasakan dia. Sebab apa? Dia tempat azab para mukmin yang berdosa dengan Allah. Bila azab mereka dah setimpal, Allah azab-azab dah selesai dah, sepadan dengan mereka buat di dunia, maka Allah hapuskan Jahannam itu. Ini atas kata ulama. Jangan kita petikai. Cerita ni cerita ulama. Dan tiada binasa neraka. Ada. Dan tiada binasa neraka, dan tiada pula syurga. Tapi ada pandangan golongan sesat, syurga, neraka ni dibinasakan semua. Itu yang paling ramai. Syurga, ada yang mengatakan, yang banyakkan kekal lah. Ada yang mengatakan Tuhan binasa juga. Mana? Apabila sesuai nikmat dengan apa yang dia buat di dunia, bila dah sepadan dah, maka Allah binasa habis. Tak ada apa. Ni kalau orang yang orang panggil liberal, dia akan terima benda ni. Kita baik tarang mana sangat kita buat baik dengan Tuhan, dengan syurga, dengan amalan tarang mana tak ternilai dengan balasan syurga. Jadi ada golongan yang memikir bila orang tu dah setimpa Tuhan balas kebaikan yang dia buat, dah setimpa dah, maka dalam syurga tu dah semua dah dapat balasan dah, maka Allah akan binasakan syurga sekali dengan orang tu. Habis yang tinggal Allah. Macam mana dulu Allah ada satu-satu dah, lepas tu nanti dia satu-satu juga. Kalau cerita kat orang liberal, nampak juga. Jadi Allah dulu bersendian lama azali, tak ada mula. Kemudian nanti syurga, bila dia balas semua dah, nak balas syurga ni sebentar ya. Sebab kita buat amalan, bukan tak mana yang nikmat dia bagi kat syurga. Jadi syurga-syurga yang ada tu semua Allah binasa habis. Sekali semua yang ada, kita semua hilang balik dah. Hilang semua dah, tak ada. Yang tinggal lalah Allah. Ahli neraka pula dah sesuai dah Tuhan balas, boom, habis semua, padam semua, neraka padam. Jadi yang tinggal Allah. Tapi dia orang tak sedar, kan? Macam mana Allah cerita dalam ayat Quran. Sebab tu bila menggunakan liberal, dia banyak guna akal, sehingga dia mentuhankan akal, dia mengutamakan akal, sehingga dia menolak Quran. Kalau Allah tahu khalidina fiha abada, khalidina fiha khalid. Dalam neraka pun Tuhan kata khalidina fiha, syurga pun khalidina fiha. Dan Nabi kata kita ni hidup sekali. Hidup sekali di dunia, lepas tu mati dan cerita syurga. Nabi tak pernah sebut kata lepas tu kita mati pula. Tak ada. Jadi banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang
memberitahu sama ada secara mantuk atau secara mafhum bahawa manusia ni takkan ada nanti kemudian. Tak ada. Yang pasti Allah kata khalidina fiha. Kekal mereka dalam syurga. Kekal mereka dalam api neraka. Itu yang pasti. Sebab tu jangan terlalu menggunakan akal sangat. Jangan terlalu menggunakan akal sehingga dia utamakan akal daripada nakal. Maka itu dia panggil nakal. Tu. Bila kita mengutamakan akal daripada nakal, maka itu nakal. Nakai. Tu. Pahaman tu nakai. Maka teruk. Walaupun kita memang sebut macam guna akal, jirim jisim. Tak, kita tidak mengutamakan akal. Kita mengutamakan nakal, naqal Quran. Tapi kalau utamakan nakal tanpa dinilaikan dengan akal, maka dia akan jadi dia panggil puak murjiah. Murjiah ni dia kira Quran hadis. Siapa puak ni? Tak tahu lah ni. Puak murjiah, dia kira Quran hadis. Dan saat ni jadi Mu'tazilah. Mana? Kalau dikira akal saja Mu'tazilah. Kalau dikira akal saja Murji'ah. Jadi kita ni nak keluar daripada Murji'ah dan Mu'tazilah, kita guna akal, nakal yang dinilai, yang disulami, yang apa kita cakap dengan akal. Barulah kejap pahaman kita. Itu. Jadi sekadar tu dulu. Kita berdiri dekat yarahul mu'minun bi ghairi kaifin wa idrakin wa darbin min manal. Nanti akan datang cerita tentang melihat Allah tanpa kaif. Jadi sekadar tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari petang ini dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat kita amal dan sampaikan saudara kita yang lain. InsyaAllah umur panjang kita sambung pada kuliah akan datang. InsyaAllah nanti lepas ni lah, lepas puasa nanti lah, kalau dipanjangkan umur kita jumpa lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Itu tolong tu Allah nak tunjuk kata hebatnya dia. Dan Allah tak pernah kata dia minta tolong yang malaikat. Dia cipta malaikat. Dan malaikat ni membantu kerja Allah. Dan Allah tak perlu. Itu jugalah dalam ada malaikat-malaikat yang mencatat amalan. Allah tak perlu. Tapi Allah nak tunjuk keadilan dia dan Allah nak tunjuk hebat dia, maka dia ada malaikat-malaikat yang membantu dia. Tapi malaikat tak pernah bersentuh dengan Allah. Dan ada malaikat yang tak pernah melihat Allah. Jibril tak pernah melihat Allah. Dia tak mampu melihat Allah. Jadi macam mana mereka nak tolong? Dan Allah nak beritahu kata di akhirat ini milik dia. Di dunia kamu bersama, tapi di akhirat tak ada dah malaikat pun tak ada. Malaikat pun tak macam kerja malaikat dah tak ada nanti di akhirat. Lepas tu Allah kata limanil mulkul yaum. Milik siapa pada hari ini? Lillahil wahidil qahar. Milik Allah Tuhan yang tunggal lagi qahar. Dan Allah nak buat kata apa? Aku ada makhluk-makhluk yang hebat yang sedia berkhidmat dengan aku walaupun aku tak perlu, tapi mereka bersedia berkhidmat dengan aku. Semacam mana istana. Istana kenapa kena ada pengawal? Istana ni kita nak masuk pun tak boleh. Pagar dengan tinggi. Kan? Cukup kalau pengawal cukup dengan 2. Kenapa ada pengawal yang banyak? Nak beritahu kata istana tu hebat dan orang dari istana tu hebat. Macam arah. Arah kenapa Allah jadikan malaikat yang jaga tiang arah. Dan bila nak kemat, Allah tambah lagi malaikat menjaga tiang arah. Bukan nak beritahu kata arah tu tak kukuh. Nak beritahu arah ni cukup hebat sehingga ada malaikat yang menjaga. Dan kemat ni cukup dahsyat sehingga ada malaikat yang menjaga tiang-tiang arah. Tu. Kalau kita rumah kita tak ada penjaga, kita tahu dia ni bukan orang hebat. Tapi kalau ada pengawal yang jaga rumah dia ni hebat. Dia tidak bergantung pun dengan pengawal tu, tapi nak beritahu hebatnya dia. Jadi Allah pun
Dia cipta malaikat bukan kerana untuk malaikat membantu dia, dan supaya malaikat jadi saksi, dan Munkar dan Nakir menjadi saksi, mereka yang mencatat amalan kita. Jadi bila Allah kata begitu, kita boleh dakwa Tuhan. Tapi ini malaikat yang kata, aku yang tulis, aku yang saksi. Itu tu banyaklah nak cerita ni, beribu hikmat ni nak cerita sebab apa. Jadi apa pun Allah tak bergantung, soalan yang baik. Dan Allah tak bergantung kepada malaikat. Malaikat tu bukan membantu Tuhan, bukan dilantik sebagai pembantu. Mereka hanya membantu Allah, tapi mereka tidak, Allah cipta mereka untuk membantu dia, tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dah, wallah alam. Khalas. Tak ada banyak kali.